Okay, hello geng. Malam ni saya nak cerita sikit apa akan jadi kalau kita bawa kereta tak lepas handbrake lah. Agak-agak apa jadi. Kalau nak tahu pun boleh tengok ni. Owner ni memang racing geng. Tu dia. Tak jauh geng, dari Padang Sero ke Kok Diang dari mak tadi sampai ke Arau. Mungkin Kok Diang ke Arau. Dia buat kerja wiring. So banyak barang-barang dia bawa dalam kereta ni, macam pipe PVC betul-betul dia tu. Dia ingat kereta dia berat sebab banyak barang. Bila sampai stesen minyak di Arau tu, orang bagi tahu, "Woi, kereta orang tayar terbakar tau." Dia turun kereta tengok-tengok tu, dia asap berkepui. Rupanya dia tak buat turun handbrake kan. Bahaya. Buat handbrake ni dengan buat main-main. Tengok tu. Dia jadi ni, sabuk-sabuk ni, terbakar ni. Satu lagi bahaya, nasib baik dia mungkin kalau jauh lagi owner ni pergi gurun ke Kuala Paleh mungkin akan berlaku ada api Di sini pipe petrol kan. Yang ni memang besi. Sampai dekat sini dia getah pipe macam tangki air kereta tu. Absorber ni pun kemungkinan baru bocor Mungkin sebab panas ruang ni panas disebabkan handbrake dia tak buat turun. So jadi macam ni. Habis yang ni pun makan habis dah. So hampa kena hati-hati yang mana bawa kereta tu, lagi-lagi kereta lama jenis meter tak menyala lampu apa semua tu. Tu masalah sikit sebab kita tak nampak lampu isyarat kat dekat meter, kat indikator semua tu kan. So kalau boleh handbrake dulu baru gear. Okey, timer tu. Faham tak? Handbrake dulu baru gear. Buat turun handbrake dulu baru tekan kelas masuk gear. Tu lah maksud aku. Okey, timer tu geng.